Kejutan besar. Adakah kopi pagi yang anda minum setiap hari sebenarnya lebih berkesan daripada obat diabetes? Ini bukan sekadar habar angin, tetapi kebenaran mengejutkan yang ditemui dalam kajian sains terbaru. Rahsianya tersembunyi di dalam minyak kopi. Ia mengandungi 3 jenis sebatian diterpen yang bertindak seperti pengawal pribadi. Ia menghalang enzim pemecah kanji dalam badan anda daripada bekerja, menyebabkan gula tidak dapat diserap secara agresif. Hasilnya, paras glukosa anda kekal stabil secara semula jadi. Tetapi, perhatian, bukan semua kopi memberikan kesan yang sama. Komponen penyelamat nyawa ini paling tinggi dalam biji kopi Arabica, manakala dalam biji Robusta kandungannya sangat rendah. Malah, khasiat ini berada dalam minyaknya. Jika anda tapis kopi terlalu bersih menggunakan kertas penapis, khasiatnya akan terbuang begitu sahaja. Mahu kesan anti-kanser dan pelindung diabetes yang sebenar? Pilih biji Arabica dan gunakan kaedah bancuhan yang mengekalkan minyaknya, seperti French press atau espresso. Jangan minum kopi sekadar untuk hilangkan mengantuk, minum untuk mendapatkan jiwa anti-kansernya. 1 cawan kopi yang tepat setiap hari mampu menekan paras gula anda. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.